Dan kau tengoklah. Weh, barang ni aku review lepas dah habis stok. Memang mantap betul lah aku ni. So aku ada beli dua cream daripada Senza. Satu ni adalah Eros ADT dan lagi satu ni adalah dupe kepada Vanilla Deodorama. First of all aku nak review yang Vanilla Deodorama ni sebabnya aku tak pernah bau OG dia dan aku expect dia adalah satu bauan vanilla yang aku tak pernah rasa dan bau, dan aku expect something about vanilla yang comforting lah. Lah. Senza memang mantulah dia bersih packaging. Dan Senza ni adalah top one local perfume yang aku paling adore dan paling aku suka. Dan kau tengoklah. Weh. Ni dah peram 2 minggu tau. Okay. Kita mesti check. Weh, pancit air dia. Pekat dia. Dia asal dia punya vibe macam yang aku latih. Tak. Waktu opening tadi aku detect vanilla ni kuat sangat. Dia bukan actual bau vanilla sangat tau. Waktu opening dia punya vanilla dia terlalu mendap sangat. Dia ke arah bau yang bagi aku ada spices sikit. Sekejap aku nak tengok dia punya notes dia. Aku sumpah tak tahu macam nak terangkan. Okay, lepas aku dah kaji balik dia punya notes dia, dan aku dapati opening tadi memang aku dapat detect spices, tapi aku tak sure lah itu bau pink pepper ke apa. Tapi tak kena ada bau buzi ram tu, dia ada, tapi dia tak terlalu berat sangat lah, dia ringan bagi aku. Tak kata dia bau vanilla tu ada, cuma vanilla dia macam vanilla yang manis-manis hangat, cuma dia duduk senang kata bau dia mendap lah, vanilla yang hangat-hangat tu. Dan ada orang kata dekat peringkat tingkah tu bau dia seakan-akan macam Coca-Cola. Yes, aku boleh dapat bayangan tu. Cuma dia tak ada rasa macam balik ke sekolah tau. Dia bau yang seakan-akan macam bau air Coca-Cola tu. Dan korang jangan expect tau. Nama dia je Vanilla Deodorama. Tapi jangan expect dia lebih dominan bau vanilla tau. Aku suka bau dia ni. Waktu opening je masa dalam 1 minit pertama tu aku macam agak pelik sikit sebab dia punya nama tu tak kena dengan dia punya bau dia. Tapi disebabkan dalam dia ada ram dan aku suka bau manis-manis ram dan digabung dengan spices, aku boleh kata okey lah. Okay for me. Tapi untuk full wear lagi aku tak tahu macam mana bau dia. Bau ni dia bagi aku tak sesuai untuk orang yang umur 20-an. Bagi aku ni lebih kepada bau-bau yang ke arah 40-an tau. Dia sedap tapi disebabkan dia ada spices tu yang buatkan aku rasa macam boleh masuk. Tapi kena full wear dululah. Untuk opening aku bagi dalam 8/10.